Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, bermula pada 22 Ogos 2026, satu kemas kini daripada BSN di mana pengaktifan BSN Secure hanya boleh dilakukan di mana-mana sahaja mesin ATM BSN yang berdekatan dengan anda. So, bagi sesiapa yang pertama kali daftar online banking BSN, anda perlu aktifkan BSN Secure anda melalui mesin ATM BSN. So, cara nak aktifkan BSN Secure melalui mesin ATM senang sahaja. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda boleh pergi ke mana-mana sahaja mesin ATM BSN yang berdekatan dengan anda. Kemudian dekat mesin ATM macam biasa, anda perlu masukkan kad ATM BSN anda di sini. Dan kemudian anda perlu masukkan nombor PIN kad ATM BSN anda di sini. Seterusnya akan keluar paparan utama ini. So, untuk aktifkan BSN Secure anda perlu klik je pada bahagian pengaktifan BSN Secure ini. Lepas tu akan keluar paparan terima kasih atas pengaktifan BSN Secure ini. Bagi tujuan keselamatan, BSN Secure anda akan diaktifkan selepas 12 jam tempoh bertenan sebelum ia boleh digunakan. So, anda perlu tunggu 12 jam selepas anda aktifkan BSN Secure anda di ATM. Okey? So, anda perlu klik je pada bahagian ya ini untuk aktifkan BSN Secure anda. Lepas tu akan keluar paparan ini dengan status di sini ditulis BSN Secure anda telah diaktifkan. Bermaksud anda telah pun berjaya aktifkan fungsi BSN Secure anda melalui mesin ATM. So, anda perlu tunggu 12 jam selepas anda aktifkan BSN Secure anda. Dan anda akan dapat satu notification melalui SMS BSN yang mengatakan BSN Secure anda telah boleh digunakan. Jadi setakat ini saja untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.